Bagi ibu bapa yang bercita-cita untuk menyediakan tabung pendidikan anak-anak, anda boleh letak target mudah. Simpan 5 dinar sebanyak 10 keping. Mengapa 10 keping? Dengan 1 keping 5 dinar, anda boleh gunakan sebagai dana untuk 1 semester pengajian. 10 keping sudah cukup untuk menampung 5 tahun pengajian anak anda di universiti. 5 dinar bersamaan dengan 21.25 gram emas berketurunan 999.9. Harganya hari ini sekitar RM12.500 sekeping. Bagaimana untuk bermula? Anda boleh daftarkan akaun anak-anak bersama Public Gold tanpa sebarang charge. Kemudian anda boleh terus menabung melalui akaun GAP mengikut bajet serendah RM100. Setiap tabungan direkodkan dalam bentuk gram emas. Apabila cukup 21.25 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan 5 dinar ini untuk simpanan sendiri. Dan apabila anak anda masuk universiti, anda boleh jual 5 dinar ini di mana-mana cawangan Public Gold pada harga belian terbaik. Dengan cara ini, masa depan anak anda lebih terjamin kerana mereka tidak perlu menanggung beban hutang PTPTN sebaik sahaja tamat belajar. Jika anda berminat untuk memulakan simpanan pendidikan anak-anak dengan Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM saya untuk saya bantu sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan juga langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk anda.